为提升民众对献血重要性的认识，并帮助有需要的病患，印尼佛教慈济基金会携手居港市红十字会于近日在 MDB 大学校园内联合举办了一场爱心献血公益活动。慈济基金会再次携手居港市红十字会，在居港 MDB 校区举办爱心献血公益活动。本次活动负责人 Alex 表示，这次活动的目标是募集100袋血液，献血者包括已经注册且定期捐血的志愿者，也包括首次参与捐血的市民。Alex 也呼吁居港市民积极响应，通过参与捐血，为社会奉献一份爱心。Kegiatan donor ini kita memang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Dalam beberapa hal ini saya juga mendapatkan BC-BC orang mau minta butuh darah. Semua golongan kita bantu. Bekerja sama dengan siapa aja nih kok? Rumah sakit umum, tepatnya di sini MDB kita di rumah sakit umum. Yes. Jadi untuk membantu masyarakat, membutuhkan darah. Harapan kita ke depan kok seperti apa kok dengan ada kegiatan seperti ini kok? Ya harapan kita nih ke depannya jauh lebih baik dan bisa bertambah lagi cabang-cabang untuk donornya tuh. 与此同时，一位献血者菲尼表示，他经常参与慈济基金会主办的献血活动。菲尼认为，此类献血活动对有需要的人来说极具意义，能够真正帮助挽救生命。他也希望此类活动能够持续举办，并希望相关信息能够更早发布，便于安排时间参与每逢法定节假日举行的定期献血活动。Dari IG Suci ya, maksudnya untuk sosial dan kemanusiaan sih ya bermanfaat ya, nggak dipungut biaya juga kan, karena kita kan udah donor darah. Maksudnya dari pendonornya juga kan memang sudah ada niat maksudnya kan untuk mendonorkan darahnya demi kegiatan kemanusiaan. Lutfi Pal TV